Hari ini hari yang mantap. Padu yang kita nakkan, kita mahukan. Okey geng, jig prototype daripada Pak Jerry. Jig kokang bilis 10 gram. Pagi kita jenuh. Assalamualaikum. Ojak. Ada Rodeko, ada Jerry. Semua kepala masuk air. Okey ni. Okey. So kita jumpa dekat mana je? Okey ni kompletan 3 ni. Okey bye. Okey. Rodeko. Pak Jerry. Oi, semangat dia le macam. Jom semangat dia macam. Kita jumpa dekat mana ya? Kita pergi ladang apa ke? Okey bye. Okey geng, kita dah sampai dekat Pulau Panjang InsyaAllah first drop of the day. Kita tengok ada yang kena tak. Strike. Alah lucut. Mentimun. Dia casting, dia ambil. Nasi lemak. Itulah pasal. Ada kita tu. Okay, sorry geng, turn off camera tadi Mentimun first sketch of the day. Alhamdulillah. Start. Kerapu AJ. Okay, kerapu AJ J kokang prototype. Pak Jerry bilis 10 gram. Api kena padu api. Dia nak 15. Oh cuba padu dia nak ni. Steady. Oi pantal lagi. Oi saiz tu. Okey geng, kita sampai dekat Dut Putih ni dekat tiang lampu putih ni Apik dah naik 2 ekor. Naik bantal. Saiz tu. Okey, ada lagi dia. Kalau dekat sonar tu dia ada lagi. Dia duduk berapa? 23 meter? 15. Mantap Jerry. Jenah masuk sana. Sini. datang sini jenah makan sana. Aku ni just tipu aku. Aku pula tipu. Bila dua jas bergabung aku kena kau. Dia pukul lagi. Nampak aku. Strike lagi. Wah, gasau. Masih itulah. Cepat lagi. Aku di sana. Aku curang lah. Aku paling tada lah. Oh memang.
tak? Tak bang, saya tinggal. Okey. Nampaknya Apik dan Jerry gasak hari ni ya, jenak. Kita ketinggalan sekarang ni. Okey, tak apa. Okey, geng, kita turun dekat spot Apik ni, geng. Ada barang je sana. Baru first drop. Jenah. Okey, geng ya. Jenah kita yang pertama, geng. Okey. Saya elok baik. Okey, geng, kita ke turun lagi, geng, dekat ladang jenak Apik Kuek. Ladang Apik Kuek ni. Okey. Alhamdulillah. Ada seekor tadi Okey, ambil. Jenah. Halo. Hello bos, morning Morning. Ya. Bos, I nak confirmkan you punya besi lah. Partition besi ke ceiling besi? Partition, meter start punya besi. 1.5 ke 1.7? 1.5 je cukup dah tu. 1.5 8 kaki Kalau 10 kaki, ada 10 kaki tak? Ada 1.5, ada 10 kaki. Kalau macam tu 10 kaki, tapi kurangkan, saya order berapa? 50 batang Ya, betul. Kasih 40 lah. 40 batang. 40 Macam tu saya confirmkan you punya cement block 6mm punya 12 keping. Betul. Besi 1.5 10 kaki 40 skru 2. Okey, ngam. Okey, ini nanti petang sikit kita hantar hari ni boleh? Boleh, nanti you beritahu saja kalau nak hantar beritahu. Boleh, saya suruh driver call you. Okey, thank you Okey, thank you bang. Sama. Okey. Okey, geng, sorry geng. Call masuk tadi. Jenah. Geng. Geng, kena badan, geng. Kena badan. Patut dia tak. Berapa meter ruang? 8 meter. Saya pinggan Jo. Cantik lah tu Jo. Macam aku punya ni, saya tinggal. Boleh janji strike Jo. Betul. Okey, ladang Apik dah mula memberi. Ui, padu. Dia masuk. Okey. Pelan-pelan Ui, mantap. Geling kuat tu. Headshake padu. Ui. Jenah lah back. Alhamdulillah, saiz baik.
Mantap. Okey. Ekor kang Pak Jerry Sekejap. Okey Pak. Kokang Pak Jerry. Mantap. Baik. Lucut. Oh, kena cepat ni. Okey, turun lagi. Tu Pulau Anyut tu. Dia ketat bukit dengan dia pusing. Kepala aku ketuk sini je lah tu. Tu ada boron sini. Dah tanda kunci dah buka. Baik. Kerapu tu. Kerapu manis. Mantap. Makan dulu ni kot. Aku rasa dia tak makan. Zaini naik bantal naik kerapu. Main tipu lah orang tua ni. Saiz. Tadi aku ketuk sini lah Jo. Asal dia tak ambil aku punya. Ya, sini je lepas. Basah oh. Brother, angkat sikit. Itu yang kita mau. Mantap kokang. Kokang mantap. Okey. Janganlah bersangat. Ini yang kita bukan. Aduh geng, sorry geng Kamera bateri kong baru tukar ni. Strike tadi. Aduh. Tengah-tengah susah nak strike tu, AG lupa nak apa ni, pasang bateri balik. Naik seekor geng dekat spot Jerry ni, spot Pak Jerry Okey. So jek kokang mencakuk ada dia sangkut pula kat jaring. Kecap geng. Okey geng saiz boleh lah saiz hidangan. Saiz boleh lah, lebih daripada poket lah ni. Okey. Okey geng. Sorry geng tadi off cam. Susah nak strike tadi geng. Jadi AG tutuplah kamera tu. Kali strike lah pula. Dah strike pula. Kamera kong, bateri kong. Sayang. Sorry. Strike. You know how? Jenak lagi. Strike. Jenak baby. Strike. Jenak ni. Buat melilau dah. Menekan tu. Okey, cun. Mantap. Alright geng. Aksi akrobatik daripada mantap Pak Jerry punya jig kokang 10 gram. Jig prototype daripada Pak Jerry. Jig ni belum rilis lagi geng. So insyaAllah dia bagi kita jenak. Mantap. Alhamdulillah. Geng, kita tengok geng 10 bag. Bentuk macam bilis. Okey, memang bilis pun. Alamak ikan aku dekat. So okey. Kita ketuk lagi geng. Okey. Jom. RBE pula kena. Okey, kita turun sini je lah.
Di antara kau dah, je nak dia menekan-nekan. Betul dekat depan. Mantap, saiz. Itu baru saiz hidangan je. Saiz table, saiz restoran. Nak rapat ke tengah sikit. Padu. Padu. Drag keluar terus. Okey. Ui. Aduh, menekan ni. Dekat belakang ni. Aduh, cek ke belakang. Padu. Menekan ni. Kena dia. Nice. Cun masuk dalam. Saiz. Padu. Jack prototype menjadi-jadi hari ni, geng. Alhamdulillah. Kita try gasak dia, geng. Alhamdulillah, tengah air cantik je. Okey. Syukur alhamdulillah. Ini yang kita nakkan, kita mahukan. Okey, geng. Jack prototype daripada Pak Jerry. Jack kokang bilis 10 gram. Okey, jenahak. Saiz. Dia. Sorry, geng. Off cam. Lama kena perut. Kena pala dia. Lama baik ni. Kena mata pun. Okey, geng. Settle lagi urusan kami mancing hari ini. Alhamdulillah. Tadi Pulau Panjang dengan Pulau Batu Gelama. Pulau tu pun dah tenggelam, geng. Tinggal nampak berumah api je. So insyaAllah dah air pun dah terlalu besar. Rasanya ikan pun dah kurang nak makan ni. So kami putuskan untuk sampai sinilah vlog ni, InsyaAllah. Okey, geng. Hari ini hari yang mantap. Sangat sedap. Hari ini kami alhamdulillah gasak. Hari ini Pulau Panjang, Pulau Batu Gelama memang memberikan hasil yang baiklah, insya-Allah. Cuma kita tak naik bantal, tapi saiz baik tu, saiz elok tu memang naik tadi. Tu dekat jaring tu settle lagi, belum ikat lagi. Yang dekat gari ni, geng, alhamdulillah. So dekat darat kita juga, Pulau Batu Gelama. Sambil-sambil tu kita santai-santai je. Nanti ada lagu dia ni. Nanti ada lagu ni. Nanti aku kasih mute. Santai-santailah kawanku. Okey. Besarnya bubur tu. Alhamdulillah dah selamat landing. Sangkut. Selamat landing, geng. Syukur alhamdulillah. Hari ini hari yang mantap. Hari yang mantap lagi, geng. Alhamdulillah, syukur nikmat. Rezeki hari ini kami bergasak lagi, geng. Tadi turun berapa kayak tadi? Ada dengan Apek lah, 4 kayak tadi turun. So Apek masih lagi. Dia sambung dengan Dakzam. Jadi kita bertiga dah naik dah. So ada urusan hakiki yang kena buat. So kena balik, geng. So insyaAllah nanti AG tunjuk hasil kami hari ini. Okey, geng, alhamdulillah dah selamat landing So Abang Jas dah susun hasil tadi Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenak mentimun.
kerapu AJ dengan glamour Alhamdulillah banyak jugalah strike hari ni. Hasil yang mantap geng hari ni, Alhamdulillah. Cuma tak ada saiz bantal lah. Yang ni nak release geng, tapi lah dia mati tadi geng, tak sempat nak release. Kita tapau je lah, kita makan geng kita tak sia-siakan tau, InsyaAllah. So Brother Road Bangkok Adventure dia punya hasil geng, jenah saiz jenah dengan kerapu ni geng, kerapu manis geng Dia strike padu lah hari ni. Ikan mahal dia naikkan, tapi Jerry gasak juga hari ni. Pak Jerry hari dengan jig kokang ni Acak. Mantap jenak dia saiz-saiz ni. Ini dah saiz sidangan ni, saiz pinggan. Mantap. Adik dia ketap gigit geng. Pandai gigit saiz tu. Ini hari-hari ikan makan tu. Okay geng, Alhamdulillah. So 3 kapitan Okay brother. Mantap. Jig kokang padu. You need to. Alright. Brother, punch pelan-pelan. Okay, Road Bangkok Adventure. So Alhamdulillah. Ada lagi. Hari ni ada lagi. Ada lagi terselit di sana. Ya ada kapu-kapu. Okay. So jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Mantap tepuk semangat. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay geng AJ nak review lah sikit. Tadi jig AJ guna kebanyakan jig kokang lah, memang semua jig kokang pun. So ni jig prototype daripada Pak Jerry Harry jig ni belum release je. Kita test dengan Road Bangkok Adventure tadi. Alhamdulillah hasil dia geng memang mantap. Dia nak paling suka jig. So insyaAllah korang cari jig ni So okay, you need to jig kokang. Say my name.